Kencing. Zah. Mak aku kencing jom. Zah. Man. Sok. Lagi sendiri lah. Itu mana? Gilu. Macam ni kawan-kawan. Tak apa lah. Aduh. Tak tandas. Tak tahan. Oi! Aduh. Tak tahan apa pun ni! Woi! Bangun Sam! Sam! Aku nak buat something! Kau bangun! Kau diam! Sam! Cepatlah! Cepat! Kau bising! Jom! Kau cepatlah! Aku nak buat something! Kau nak pergi tengok! Mana? Aku nampak something kat situ. Tak ada pun. Bangun. Kau bangun dulu. Aku nak something. Serius. Bangun Faris. Bangun Dam. Aku nak something. Serius. Benda nak tipu. Bangun Datuk. Bangun. Aku nak buat something man. Bangun. Hai. Kenapa diorang ni macam bising-bising ni? Asal ni? Serius aku nampak. Layan Kami. Assalamualaikum. Ada apa ni? Kamu bising-bising ni? Alif kata ada hantu. Kenapa? Ada Ustaz. Dekat tandas Ustaz. Ustaz. Bulan puasa mana ada hantu? Setahu saya Ustaz, bulan Ramadan ni semua syaitan ke kena ikat Ustaz? Betul. Memang kena ikat. Tapi tak semua jin nak. Jin-jin yang kecil-kecil ni, yang kat masjid ni, kat tandas ni, dia tak kena ikat. Memang kena ikat. Tapi yang kena ikat tu iblis dengan syaitan je. Jin-jin yang kecil-kecil ni yang mengacau kita tak kena ikat. Macam tu. Habis tu Ustaz, tadi saya nampak 2 ekor kat situ Ustaz. Betul, warna putih. Okey, kalau kita nak tahu, jom kita tengok. Jom. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, nombal, free. Jangan kita dalam puasa ni, janganlah begitu. Banyak ke amal kebaikan. Allah hamba begitu. Hapuskan dosa kita. Jadi selamat beragama. Selamat beragama.